A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penerangan ringkas berkaitan dengan penggunaan aplikasi e-record Iqra, daripada Yunar. Contoh SMK ABC. Jadi kalau anda menempah aplikasi ini, akan di rename kepada sekolah anda. Pada home, menu utama akan memaparkan pertama panduan, kedua enrolment murid Islam sekolah anda, kemudian yang ketiga belum mengisi rekod, yang keempat edit rekod, kelima analisis data, keenam analisis keseluruhan data senarai nama murid, kemudian mengikut tahap penguasaan Al-Quran mereka, kemudian analisis sheet data keseluruhan, dan juga pautan kepada laman Quran.com. Yang pertama panduan, hanya seorang admin saja boleh edit senarai nama di spreadsheet. Jika ada perubahan kelas, jadi anda perlu melantik seorang penyelaras untuk jika ada murid yang pindah, yang berubah kelas dan sebagainya. Kemudian tarikh awal dan data awal hanya perlu diisi kali pertama saja. Data ini akan dikunci di log selepas dimasukkan data sebagai rekod rujukan awal. Rekod awal ini akan disimpan, kita boleh buat perbandingan selepas ini sebagai perkembangan pada murid tersebut. Kemudian jika ada perubahan, hanya admin saja yang boleh edit di spreadsheet apps Iqra. Dan yang ketiga, guru wajib mengisi data semasa murid. Ini data Iqra semasa, data juzuk Quran semasa ataupun selesai khatam perlu ditandakan bagi membolehkan analisis dijalankan. Dan yang keempat, pada peringkat awal, isi data awal dan data semasa, kemudian data awal akan di-log, hanya kemas ini data semasa sahaja. Bagi murid yang telah khatam Quran, data Al-Quran juzuk ke wajib ditetapkan kepada khatam Al-Quran. Kemudian kita pergi pada menu yang kedua, enrolment murid sekolah anda. Sebagai contoh, kini rekod ataupun data dummy saja 100 orang murid. Sekolah SMK ABC ini 1 bijak, 1 cerdik, 1 dedikasi, 2 bijak. Ini dalam bentuk catapai, tingkatan 2 warna merah. 2 bijak, 2 cerdik, 2 dedikasi. Kita ambil 2 cerdik. Sama juga pergi kepada yang pertama tadi, senarai nama murid, kemudian dalam bentuk cartabah. Kata 3 gemilang. Kemudian yang ketiga, senarai nama yang belum mengisi rekod akan masuk dalam menu yang ketiga. Belum isi rekod, kita boleh ambil senarai nama di sini, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Senarai ini perlu dihantar oleh admin apps Iqra sekolah anda, hantar kepada admin Yunar untuk kami masukkan data dalam database. Baik, kita ambil sebagai contoh tingkatan 1 yang belum mengisi rekod. Ini menu yang ketiga, tingkatan 1 belum mengisi rekod, contoh 1 bijak. Kita ambil satu nama, Nur Aisyah binti Zulkifli, klik edit, button edit. Kemudian tarikh awal, masukkan tarikh awal akan di-log sebagai perekodan. Nanti kita tahu bila tarikh perekodan awal dibuat untuk pelajar ini. Kemudian tarikh semasa, nama dah dikunci mengikut tetapan yang dipilih tadi. Dan data Iqra awal, katakan Aisyah berada di Iqra 3, muka surat 1. Sama juga Iqra semasa 3. Ini peringkat awal saya isi 2 kali, 3. Muka surat Iqra semasa 1. Status rekod ni akan memaparkan Iqra 3, ni abaikan saja. Kemudian laporan awal, pilih nama Ustaz Ustazah, contoh Ustaz Ahmad. Laporan semasa pun oleh Ustaz Ahmad. Ini tujuan ni jika laporan awal boleh dibuat oleh Ustaz Ahmad, kemudian laporan semasa oleh Ustaz Naim. Jadi kita tahu laporan awal direkodkan oleh siapa. Kemudian klik save. Jadi tiada lagi murid daripada kelas 1 bijak tadi yang belum mengisi rekod tingkatan 1.
Okey, kelas satu bijak dah tak ada, dia dah beralih ke nombor 4, menu yang keempat, iaitu edit record. Okey, edit record dia kata satu bijak Aisyah binti Zulkifli berada di Iqra' 3. Okey, Aisyah Zulkifli berada di Iqra' 3. Kita boleh edit rekod. Contoh, perekodan semasa dah berubah pada tarikh 18 hari bulan. Tingkatan 1, kekal data Iqra' tidak boleh diubah lagi, data Iqra' awal. Iqra' semasa saja kita boleh ubah. Katakan Aisyah ni dah beralih ke Iqra' 6. Okey, laju ya. Iqra' 6. Muka surat 23. Laporan semasa oleh Ustazah Habibah. Okey, klik save. Jadi dah berubah kedudukan ataupun tahap penguasaan Iqra' oleh Aisyah binti Zulkifli daripada Iqra' 6, daripada Iqra' 3 kepada Iqra' 6. Boleh klik nama dia. Okay, Aisyah Zulkifli, data Iqra' awal 3, Iqra' semasa 6. Okey, kita boleh lihat juga perkembangan dia pada klik. Bila klik nama pelajar ini, kemudian kita boleh tengok ke menu yang seterusnya, iaitu nombor 5, analisis data kelas dan juga tingkatan. Okey, memaparkan satu analisis kelas, kemudian analisis tingkatan. Untuk kelas, kata 1, satu bijak Iqra' 6 seorang, juzuk 6 hingga 10 seorang, juzuk 16 hingga 20 seorang, dan juga juzuk 26 hingga 30 seorang. Okey, Aisyah tadi berada di mana? Iqra' 6. Okey, Iqra' 6, Aisyah binti Zulkifli. Dan kita boleh tengok juga untuk analisis tingkatan. Contoh tingkatan 1. Okey, juzuk 1 hingga 5 paling ramai. Okey, yang belum ada rekod seorang, Iqra' 6 seorang, dan selesai khatam seorang. Semuanya kita boleh klik pada nama dia. Okey, akan memaparkan nama dan juga kelas mereka. Seterusnya, analisis keseluruhan data. Okey, boleh klik. Ini carta keseluruhan, analisis kelas, analisis tingkatan, menggabungkan semua carta yang ditunjukkan tadi, dan laporan semasa. Contoh oleh Ustaz Ahmad tadi, 2 orang. Siapa yang Ustaz Ahmad masukkan? Aiman dengan Nur Syazana. Okey. Kemudian rekod untuk Aisyah tadi sampai satu bijak dimasukkan oleh Ustazah Habibah yang semasa. Okey, ini dilaporkan oleh semasa. Ustazah Habibah, Nur Aisyah binti Zulkifli, Iqra' 6 dimasukkan oleh Ustazah Habibah. Kemudian seterusnya, analisis senarai nama murid tahap penguasaan Al-Quran. Kita boleh klik. Ini dah dilinkkan ke database ataupun spreadsheet anda. Okey, di sini pun kita boleh tengok perkembangan anak-anak kita. Masih tiada data 13 orang. Masih Iqra' 4 orang. Al-Quran juzuk ke? Okey, ini pembacaan Al-Quran. Dia dah tahap penguasaan Al-Quran. Masuk ke juzuk 58 orang. Selesai khatam 25 orang, jumlah 100 orang. Jadi jumlah ni sama dengan analisis keseluruhan data ni. Di sini dia sama. Belum ada rekod 13. Di sini pun masih tiada data 13. Selesai khatam 25. Selesai khatam 25. Cuma di sini kita boleh tengok nama. Masih tiada data yang pertama. Kemudian yang kedua, masih lagi Iqra'. Contoh tadi Aisyah Zulkifli. Tingkatan 1, satu bijak, Iqra' 6. Yang ini senarai murid yang berada di tahap Al-Quran. Disusun mengikut kelas dan tingkatan. Kemudian yang selesai khatam akan berpindah ke sini. Katakan kita key in lagi untuk Aisyah Zulkifli. Iqra' 6. Kita edit nama untuk Aisyah Zulkifli, menu utama. Nombor 4, edit rekod. Tingkatan 1, satu bijak, Aisyah Zulkifli, klik edit. Katakan Aisyah ni dah pindah ke juzuk 1. Kita kena klik selesai Iqra' untuk Iqra' semasa. Al-Quran semasa wajib diisi untuk
juzuk 1 muka surat Quran semasa 1. Okey, yang ni kalau teruskan kalau Ustazah Habibah, kalau yang tenaga pengajar yang lain boleh mengubah kepada Ustazah Rohana. Safe? Okey, kita boleh tengok perkembangan dia. Satu, di analisis keseluruhan data, analisis data kelas dan sebagainya. Tingkatan 1 bijak dah beralih ke Iqra 1. Maaf, pada juzuk 1. Jadi Iqra 6 dah tak ada. Juzuk 1 Nur Aisyah binti Zulkifli. Dan selain nama ni pun akan beralih. Okay, akan berpindah. Tadi di sini untuk Aisyah 1 bijak beralih ke Aisyah Zulkifli tahap penguasaan Al-Quran juzuk 1. Dan katakan Aisyah Zulkifli ni dia khatam. Okay, di hujung tahun dia khatam ataupun tahun depan dia khatam. Data ni akan berpindah ke tahun depan dibawa. Katakanlah murid-murid ni akan berpindah kelas sebagainya. Data penguasaan Iqra ini akan dibawa ke tahun depan, okay, untuk setting yang khusus untuk kita bawa data yang sama, cuma perpindahan kelas saja. Okey, kita edit rekod untuk Aisyah Zulkifli. Menu utama, edit rekod. Kata 1 bijak. Aisyah Zulkifli dah berpindah ataupun dah selesai khatam. Okey, Al-Quran semasa juzuk ke, pilih bawah sekali. Khatam Al-Quran, selesai khatam, save. Okey, kita tengok nama untuk Aisyah Zulkifli. Dah tiada di 1 bijak. Okey, di sini dia dah berpindah ke selesai khatam. Jadi pelajaran akan dikategorikan kepada 4. Pertama, tiada data, masih Iqra. Al-Quran semasa juzuk ke. Okey, ni dah berpindah kepada Al-Quran. Kemudian selesai khatam untuk Aisyah Zulkifli. Itu perkembangan dia. Cuma perekodan kita untuk Aisyah Zulkifli, kita boleh klik saja untuk app Iqra Yunar ini. Aisyah Zulkifli boleh tengok perkembangan dia daripada awal. Contoh data Iqra awal 3 dan yang terkini khatam Al-Quran. Okey, untuk analisis ini saja kita boleh berikan untuk Aisyah Zulkifli ini. Untuk analisis keseluruhan, tuan-tuan boleh klik. Untuk yang ke-7 tadi senarai nama sini. Kemudian yang ke-8 analisis data keseluruhan. Ini memaparkan berapa orang Iqra 1. Sehinggalah Iqra 6, contoh 6 orang. Ini data Iqra awal. Kemudian Iqra semasa pengurangan. Berlaku pengurangan di sini. Ini analisis keseluruhan saja. Pun boleh tengok data di bawah ini dalam bentuk graf. Kemudian data juzuk Quran awal 56. Dah bertambah ke 58. Dan kemudian selesai khatam 26 orang dah selesai khatam ataupun 26% daripada keseluruhan 100 orang. Okey, cuma di sini dimaparkan sudah ada data, kemudian masih tiada data. Dan di bawah ini juga disediakan disediakan satu carta sama juga mengikut data di atas ini. Jadi di sini kita boleh buat perbandingan peratus berapa orang yang ada perkembangan daripada Iqra awal ke Iqra semasa. Kemudian ini dalam bentuk carta pie, data Quran awal dan juga data Quran semasa. Kita harapkan ada perkembangan untuk anak-anak ini. Kemudian yang belum khatam, tengok 61 orang, selesai khatam 26, yang masih tiada data 13 orang. Kemudian yang seterusnya, apps ini yang menu utama yang ke-9, itu pautan pada Al-Quran, yang memaparkan paparan pembacaan Al-Quran daripada surah Fatihah sehingga ke akhirnya. Baik, sekadar itu saja perkongsian untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.